Pada tahun 2020, sewaktu KWSP membuat pengumuman pengeluaran duit daripada akaun dual, ramai yang mengambil keputusan untuk bekukan simpanan KWSP mereka dalam bentuk emas. Siapa yang beli gold bar 100 gram ini, harga 5 tahun lepas sekitar RM23,000 dan harga per gram sekitar RM230. Selepas 5 tahun, gold bar 100 gram berharga sekitar RM46,900. Kenaikan harga sebanyak RM23,900 ataupun sekitar 20% secara purata dalam tempoh 1 tahun. Jika anda biarkan simpanan RM23,000 dalam KWSP, adakah anda akan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Jadi, apa yang kita boleh simpulkan daripada pertambahan harga gold bar 100 gram ini? Nilai duit RM23,000, 5 tahun sudah hilang kuasa membeli dengan sangat ketara. Dengan RM23,000 sekarang, anda hanya mampu membeli 48.6 gram emas sahaja. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian daripada simpanan anda dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Bagi yang berminat untuk alihkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk video saya, mulakan simpanan emas hari ini. Saya akan guide step seterusnya. Jom simpan emas.